Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat datang ke program podcast anjuran bersama JPS dan Malaysian Water Partnership MyWP. Ini adalah siri ketiga pada tahun ini. Dan saya Hanapi sebagai moderator dan bersama-sama saya pada hari ini ialah Dr. Salwa, Timbalan Pengarah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara JPS Malaysia. Selamat datang. Terima kasih, Dato'. Dan Tuan Haji Mansur, orang kata, boleh saya kata sebagai aktivis komuniti lah, aktivis komuniti. Komuniti sungai. Komuniti sungai. Dan juga beliau adalah Eskom Malaysian Water Partnership. Saya nak tajuk kita pada podcast kali ini adalah generasi mesra air. Di mana kita? Jadi bila kita bawa tajuk ni seolah-olah kita kalau bandingkan dengan negara-negara lain, saya tak tahulah, tapi saya nampak kita agak ke belakang dan tapi ada banyak program-program yang disusukan yang kita akan dapat bicara pada podcast kali ini. Saya nak mulakan dengan Dr. Salwa sebab GPS sebagai caretaker of water resources lah, penjaga air, sumber air. Jadi sebelum ni kita cakap pasal infrastruktur. Jadi bagaimana dengan peranan komuniti? Jadi boleh kongsikan secara ringkas apakah kepentingan penglibatan komuniti dalam pengurusan air, Doktor? Okey, terima kasih bagi Dato' dan juga kepada rakan panel pada kali ini, Tuan Haji Mansur. Okey, dari segi air, komuniti, peranan air dan kepentingan air ni, sebenarnya air ni memang sangat penting kepada kehidupan. Air merupakan nadi kepada kehidupan kita. So air adalah sangat berharga dan JPS, antara fungsi JPS yang utama di dalam perkhidmatan dalam kerajaan ni, dalam kerajaan negara kita adalah untuk menguruskan air. Menguruskan air, kalau kita tengok air tu dia bermula daripada hujan. Hujan, apabila air yang turun itu, dia akan pergi ke tanah, masuk ke sungai dan akan ke laut dan akan ada evaporation, akan ada kitaran hidrologinya air tersebut. Ya, ini sebenarnya kita dah belajar dah daripada zaman sekolah dalam subjek geografi, kitaran hidrologi, ataupun sekarang ni sains pun saya tengok anak saya belajar, dia orang dah belajar dah. Tetapi dekat situ yang kita tahu air ni adalah sangat berharga kerana memang manusia memerlukan air untuk kehidupan. Badan kita pun 70% adalah air. Dan air ini yang kita perlukan adalah air yang bersih. So tanggungjawab JPS untuk memastikan kecukupan air untuk pelbagai sektor. Untuk kegunaan masyarakat, untuk industri dan juga untuk pertanian. Sekarang kita ada demand air yang lebih, iaitu untuk zaman AI ni kan, dia ada data center juga memerlukan air. So tanggungjawab ada setiap kepada masyarakat, setiap sektor untuk menghargai air. Macam komuniti, dia ada tanggungjawab untuk menghargai air seperti tidak mencemarkan air. So tanggungjawab JPS selain daripada menguruskan air sebagai sumber air, kita juga perlu menguruskan air. Air ni kalau kurang pun orang komplain, lebih lagi orang komplain. Contohnya kalau kurang macam musim kemarau. Sekarang ni adalah monsun barat daya yang dikatakan adalah kurang air lah, kurang hujan. Bilangan hujan itu akan berkurangan berbanding semasa musim monsun timur laut di antara bulan November hingga Mac, itu banyak air, banyak hujannya. So orang akan komplain. So apa yang komuniti kita kena fahamkan kepada komuniti, air ni kita kena hargai. Walaupun waktu lebih banyak air pun kita bukanlah membazir, tapi uruskan air dengan baik. Tetapi waktu yang macam sekarang kemarau, kita perlu
jimat cematlah air dan tidak mencemarkan sungai. Itu yang paling utamalah. Okay. Terima kasih doktor di atas penyiasatan kepentingan air dan bagaimana komuniti perlu dilibatkan. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Mansur. Kira-kira NGO. NGO, saya nak tanya Tuan Haji, puas hati tak penglibatan komuniti sekarang dalam aktiviti penjagaan sungai, penjagaan sumber air dan juga juga peranan mereka lah. So dari segi NGO ni, macam mana tengok tabiat dan sikap orang ramai rakyat di Malaysia tentang air itu sendiri yang dikatakan oleh Dr. Salwa itu amat bernilai. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana menjemput. Saya ni mewakili Friends of Rivers Malaysia lah, NGO civil society organisation yang agak terbuka. Selain pada MYWP tu, dia lebih pada orang profesional lah kan. Juruter air kebanyakannya. Tapi yang ini adalah melibatkan semua masyarakat peringkat pelbagai lah. Jadi saya ni sebagai Timbalan Setiausaha Kehormat Persatuan Sahabat Sungai Malaysia, atau dipanggil Friends of Rivers Malaysia lah. Sedikit latar belakang kami ni, Presiden kami adalah Datuk Seri Zaini Ujang. Saya ingat ramai yang kenal beliau. Jadi cetusan idea mewujudkan NGO ni melibatkan orang ramai ni dimulakan oleh beliau lah. Kira-kira 8 tahun, 9 tahun yang lepas. Jadi persoalan yang Datuk tanya tu, sikap dan tabiat. Okay. Kami mulakan program Friends of Rivers ni dengan mengajak orang ramai, termasuk sekolah, universiti, pihak kerajaan sendiri dan juga badan-badan korporat, syarikat-syarikat untuk bersama-sama mengadakan program gotong royong mingguan. Itu kita punya main aktiviti lah, aktiviti utama kita setiap minggu lah, sama ada Sabtu atau Minggu. Jadi kami dah mula dalam 8 tahun yang lepas. Bermula di Sungai Langat, lokasinya depan sebelum masuk UKM tu, tepi sungai tu. Jadi kesedaran ni ataupun cara kita approach ni ialah untuk mengajak orang ramai dapat diberikan kesedaran tentang pentingnya sumber air kita, especially sungai lah, doktor. Jadi sebab sungai ni adalah punca kepada bekalan air kita. Betul. More than 90% comes from river. Ada orang kata daripada dam. Betul lah, dari dam. Dam tu untuk simpanan. Bila kurang air di hilir tu, tempat loji, intake loji tu, muka sauk loji tu, maka air baru di-release daripada dam. Dam pun daripada sungai sebenarnya. Iyalah, kita takung dari sungai lah. Kita takungkan sungai menjadi dam. Kebanyakan dam tu okey lah, water quality dia baik. Tapi dalam keadaan sekarang semenjak merdeka kan, selepas pada dam tu memanglah kita dapati banyak pencabaran daripada sumber-sumber perbandaran sebenarnya. Jadi program kita nak membawa kesedaran kerana sungai kita memang agak tercemar. Kalau kita lihat Sungai Kelang, Datuk, mana ada loji di hilir? Sebab Sungai Kelang ni sebelum merdeka pun dah cemar. Jadi kerajaan masa tu sebelum merdeka pun tak nak buat loji air. Jadi sebab air itu tercemar. Jadi ada juga kes-kes yang mana loji dah dibina kemudian, seperti Sungai Skudai, Sungai Langat, Sungai Semenyih kan, dia tercemar zaman merdeka gitu. Bermaknanya kita sebenarnya belum improve. Cuma sejak kebelakangan ini kita telah hadirkan program ini sejak 8 tahun untuk mendapatkan menyampaikan kesedaran itu pada orang ramai supaya jaga, protect. Walau bagaimanapun sikap kita nak kata secara umum lah masyarakat masih ada berlaku penutupan loji air. Jadi kan ini melibatkan banyak pihak sebenarnya. Pihak industri pun terlibat juga. Orang ramai ni dia punya pencemaran tu dari segi domestik tu daripada basuhan, air basuhan, daripada restoran. Ini semua masih berlaku sampai hari ini. Kita dah buat survey semua ni dan adalah statistik menunjukkan pencemaran tu tidak sangat reda.
Jadi nak kata dah improve, saya boleh kata dari segi sampah sarak, pencemaran sampah sarak ada berkurangan di Sungai Kelang specifically sebab ada statistik lah. Tapi kalau sungai-sungai lain saya tak berapa pasti. Itu boleh tengok pada Jabatan Ahli Sekitar punya report lah. Tapi bagi punca tu daripada manusia tu sendiri lah. Manusia tu sendiri. Sebab Basuhan kalau lah. tempat yang tak ada manusia di sebelah sebelah hulu sungai. Okey. Kelas 1. Kelas Bila dah turun sampai ke hilir, masalah bermula. Betul. Jadi okey, berbalik kepada Dr. Salwa, saya percaya JPS telah banyak melakukan mengadakan program-program aktiviti bersama komuniti. Jadi boleh terangkan apakah program yang JPS telah laksanakan bersama komuniti, tadi di pihak NGO tapi di pihak agensi kerajaan sendiri. Okey, daripada segi kerajaan sendiri memang banyaklah sebenarnya peruntukan yang kerajaan sediakan untuk program kesedaran kepada masyarakat, komuniti tentang kepentingan air. Sebagai contoh, daripada zaman dahulu lagi, daripada tahun 2000, tahun 99 saya mula masuk kerja dengan JPS. Ketika itu dah ada kempen Cintai Sungai Kita. Yang pertama. Dan saya rasa sebab saya membesar di dalam, bukan membesar, saya bekerja sepanjang perkhidmatan saya di dalam JPS, saya memang masih memegang kepada slogan itu, Cintai Sungai Kita. Walaupun kempen itu tidak lagi diteruskan atas faktor-faktor kewangan dan juga bertukar program, tetapi kebanyakan masyarakat sebenarnya tahu kempen Cintai Sungai Kita. Dan pada tahun 2000 sehingga 2005 tu memang aktif masyarakat sama-sama menjaga sungai, bergotong royong untuk menjaga sungai pada ketika itu. Sebab saya pernah menjadi panel untuk menilai komuniti yang menjaga sungai. Saya pergi ke Kedah, pergi ke Perak, saya orang kampung berasal daripada Kuala Kangsar dan membesar di Sungai Perak. So bagi saya memang kita memang appreciate air lah. So bila kita menilai kampung kita, dapat makan lebih sikit lah kat kampung kita tu kan. Tetapi memang orang kampung memang menjaga sungai-sungai tersebut. Kemudian kerajaan juga sehingga kini masih menganjurkan Hari Sungai Sedunia dan juga Hari Air Sedunia. Macam tahun ini JPS telah menganjurkan Hari Air Sedunia di Melaka. So itu adalah satu inisiatif kerajaan yang kita buat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Walaupun sesinya satu hari, tetapi penglibatan hebahan kepada masyarakat, pameran untuk orang yang datang. Tapi sebenarnya JPS mengambil peluang dengan adanya teknologi sekarang, macam ada podcast ataupun dengan ada teknologi media sosial sebenarnya. Sebab memang rakyat Malaysia suka media sosial kan, aktif sebagai netizen. So kita meletakkan maklumat-maklumat itu di media sosial JPS supaya mereka tahu ada program-program seperti ini. Sama juga seperti Hari Sungai. Hari Sungai Sedunia biasanya pada hujung tahun kita laksanakan. Kalau tak salah saya, tahun ini kita akan buat pada bulan Ogos. Biasanya dalam bulan Ogos tersebut. Itu adalah untuk menghargai sungai. Dan juga dari segi komuniti, itu pendidikan kepada komuniti. Salah satu program yang JPS adakan, kita ada SEPA. SEPA adalah Communication, Education and Public Awareness untuk banjir. Banjir pun relate dengan air juga. Sebab kita JPS menguruskan air, sama ada waktu banjir, air terlebih, air kurang pun JPS uruskan. So dalam SEPA, program ramalan amaran banjir, kita ada kumpulan sasaran. Ada 4 kumpulan sasaran. Pertama adalah komuniti, kedua kepada kanak-kanak, pendidikan, ketiga kepada agensi kerajaan dan juga NGO. Itu adalah langkah-langkah ataupun program yang sedang berlangsung yang JPS adakan setiap masa. Dan juga untuk
peringkat itu di peringkat federal persekutuan. Di negeri-negeri pun memang kita ada penglibatan dengan orang kampung, Kota Kampung Engagement melalui Juruterus Daerah dan juga JPS Negeri, sebab mereka sendiri yang sebenarnya on the ground kepada masyarakat membuat tindakan bersama. Apabila JPS rapat dekat daerah tu, berjumpa dengan orang kampung, lebih mudah untuk jabatan mendapat tahu masalah orang kampung di situlah. Aduan pun lebih Itulah mudah didapatkan. saya akuilah dengan organisasi JPS tu dah ada peringkat federal, peringkat negeri, peringkat daerah, maka dia akan lebih dekat dengan komuniti. Dan berbalik kepada Tuan Haji Mansur, antara generasi, nak kata generasi tua ke berumur ke dengan generasi muda sekarang. Jadi nak tengok dari segi kepekaan terhadap isu-isu air ni, pendapat Tuan Haji, kita perlu fokus pada generasi muda ke generasi yang lebih lama lah? Jadi macam mana tu? NGO kami ni kita meliputi semua peringkat umur sebenarnya. Ada orang kata tumpu pada budak sekolah kan, mula pada awal itu pun ada jugalah. Sekolah rendah kita ada libatkan sekolah rendah. Tapi universiti pun kita libatkan. Jadi masyarakat tempatan tu ada juga orang tua-tua. Jadi pun semua terlibat. Jadi semua orang boleh belajar sebenarnya pentingnya sumber air kita ni, seperti menjaga air sungai itu kan. Jadi sebanyak mungkin kita mengajak masyarakat kita ni pergi ke sungai. Jadi kita sangat terima kasih JPS, dia banyak buat denai sungai. Dulu ni ialah kurang penjagaan, tapi sekarang kita panggil masyarakat tempatan tu dan kita buat gotong royong mingguan. Jadi satu dia buat pembersihan denai yang telah dibina. Seluruh negara actually JPS ni dah banyak bina denai, tak tahu lah berapa ratus kilometer. Ada statistik. Ada numbers lah, banyak. thousands of kilometers. So cuma saya ingat peranan masyarakat tu bila kita bawa dia kepada satu program yang khusus seperti penjagaan denai itu, maka mudah orang ramai ni datang ke sungai. Tak kira lah bila-bila masa pun. Jadi kalau denai itu cantik, bersih, ada bunga-bunga, kami tanam bunga juga. Pokok memang dah penuh lah, tepi sungai ni kebanyakannya dah banyak pokok. Jadi itu attraction bagi masyarakat, itu cara kita lah mengajak mereka ke sungai. Tapi kalau sungai itu tak ada denai, itu susah sikit masyarakat nak pergi. Orang kata macam semak semua, susah lah. Tapi denai itu memang satu infrastruktur kita yang nak memudahkan orang ramai pergi ke sungai. Jadi dari segi kesedaran tu saya ingat dia sama saja, yang lama, yang orang lama ke orang muda ke, kalau ada fasiliti dua-dua kumpulan ni akan datang pun. Tapi kita nak wujud generasi mesra air. Jadi sebenarnya generasi orang tua pun generasi, boleh katakan satu generasi, dan orang muda pun satu generasi. Jadi yang pentingnya kita tak boleh tinggal mana-mana. Tak baik. Semua inklusif lah. Jadi korporat pun sekarang dah ramai datang. Dia nak buat either CSR, tapi yang public listed dia ada ESG dia, so dia datang terlibat lah. Banking, syarikat minyak. Dia ada komunikasi kami selama 8 tahun dia, ni kan. Memang ada dia connect dengan kami, syarikat-syarikat ramai. Universiti pun panggil kita, beri sedikit ceramah dan buat program bersama, bawa student, bawa lecturer dia datang ke tepi sungai, buat program sepagi itulah. Jadi atas belanja sendirilah. Kami ni tak nak sangat fikir pasal duit. Jadi kita tak nak terikat sangat. Kalau tak ada peruntukan tak boleh jalan. Jadi kami ni membantu sebenarnya JPS. Betul. Dia constrain dengan duit. Kita memang menghargailah sebenarnya peranan yang Friends of Rivers, kerana secara tidak langsung apabila ada komuniti ataupun aktiviti yang positif di sungai tersebut, dia akan memberi kesan yang baik kepada sungai. Orang tak akan nak buang sampah. Isu sungai ni dari dulu sampai sekarang masih ada orang buang sampah. Tapi kalau tempat tu bersih, orang nak buang sampah pun rasa malu. Dia akan takut untuk buang sampah.
Tapi kalau tempat itu dah memang menjadi longgokan sampah, dia akan menjadi dulu dah ada sampah, inilah tempat sampahnya. Kita nak kena tukar mindset tersebut. Daripada sebenarnya perlu dididik daripada sekolah. Macam saya lah, sorry Tuan Haji, menyampuk sikit. Tak apa. Saya terlibat dengan Tuan Haji dalam Friends of River Forza Sungai Ampang. Di bawah program JPS kita ada satu projek River of Life, dan Sungai Ampang adalah salah satu anak sungai kepada Sungai Kelang yang masuk. Dan saya rasa pada ketika itu sebelum COVID lah, tahun dah lama dah, 2019 kita terlibat. Dan kebetulan tapak kita punya Forza tu sebelah sekolah. Sebelah sekolah Ampang. Anak saya sekolah situ. Dan saya pun AJKPIBG di situ. So memang lagi mudahlah kita menggalakkan sekolah untuk buat aktiviti. Dan yang positifnya, salah seorang cikgu tu, Cikgu Tio di SK Ampang, menjadi aktivis alam sekitar untuk sekolah dan juga MPAJ. So saya rasa berbanggalah dengan Cikgu Tio kerana daripada kesedaran beliau sebagai seorang guru daripada program Friends of Rivers, dia mendidik anak-anak di sekolah untuk kita semula. Dan saya sekarang ni salah seorang kontributor kita barang kita semula kepada sekolah supaya sekolah menang dapat duit. Anak-anak kita dapat duit. Macam itulah. Okey, Doktor sebagai seorang jurutera yang pernah berkhidmat di bahagian pengurusan sungai JPS Malaysia, tadi pun Doktor ada sebut tentang kempen Cintai Sungai. Jadi dan usaha-usaha lain. Soalan saya, kenapa walaupun banyak usaha telah dilaksanakan, tapi masih banyak lagi sungai yang tercemar? Kalau ikut laporan Jabatan Alam Sekitar, daripada lebih 100 sungai yang dipantau, lebih kurang dalam 30 sungai, tiap-tiap tahun masih tercemar. Jadi boleh komen sikit? Okey. Berdasarkan pengalaman saya lah sebagai jurutera JPS, sebenarnya untuk kita kena ada jiwa kepada sungai tersebut. Kalau kita kerja pun kena ada jiwa. Mereka tahu, mereka orang yang masyarakat pun tak suka sungai yang kotor. Tetapi mereka tak rasa belonging kepada sungai tersebut. Malah mereka menganggapkan kawasan mereka hanya rumah. Sungai itu adalah tempat mereka membuang sampah. Mereka tidak merasakan sungai itu sebahagian daripada kehidupan dia. Itu yang sebenarnya perlu ada. Dia macam iklan Colgate lah, Datuk. Kan? Colgate, walaupun kita hari-hari tahu Colgate itu ubat gigi dan hari-hari akan ada iklan Colgate. So, samalah konsepnya. Kita kena bagi tahu kepada orang, sungai itu perlu dijaga. Tak boleh jemu untuk mendidik, melatih dan mengingatkan. Tetapi daripada pengalaman kami buat program SEPA, mungkin pihak kerajaan sendiri macam JPS pun, kita telah mula tukar approach kita dengan masyarakat. Sebelum ni, kalau kita nak buat projek, kita buat projek dulu, kita tak libatkan mereka pada peringkat awal. Lepas dah siap, kita tinggal, tak ada engagement. Tetapi macam sekarang, macam pejabat saya kerja sekarang, untuk kita bina siren amaran banjir, pemilihan lokasi siren pun kita akan libatkan dia. Kita akan tanya, setuju tak kita nak letak siren ni? Samalah juga dengan benda-benda lain. Macam JPS nak buat tebatan banjir, kita kena tanya dengan komuniti. Barulah dia rasa, oh, sungai ni saya punya. Dia tanya sebab dari segi akta ataupun pentadbiran kerajaan, sungai di bawah tanggungjawab JPS. Tetapi yang duduk di situ adalah masyarakat. So mereka perlu dilibatkan bersama-sama. Itu yang saya rasa ada lag sebab mereka tidak ada rasa jiwa dan menghargai. Itu JPS punya. Sebenarnya sungai adalah hak milik rakyat Malaysia. Saya rasa memang pejuang-pejuang aktivis-aktivis berkaitan dengan sungai memang menitik beratkan tentang sense of belonging lah. Sense of belonging itu amat penting. Jadi saya nak tanya Tuan Haji Mansur, ada contoh, saya ambil contoh Sungai Melaka. Sungai Melaka menjadi
satu sungai tarikan pelancong. Pelancong makin meningkat. Orang pergi di Melaka, dia akan naik cruise sepanjang Sungai Melaka. Tapi kita tengok, kalau tengok perancangan yang telah dibuat oleh negeri Melaka, sungai itu, rumah-rumah yang berada panjang sungai dulu, semua rumah membelakangi sungai. Dapur belakang berhadapan sungai. Jadi sekarang ni dengan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan, sungai tu dia ada river frontage lah. Maknanya depan dia sungai, depan rumah tu sungai. Jadi pendekatan ni pada pendapat Haji, adakah satu yang boleh dipromosikan lah di sungai-sungai lain? Ya Datuk, sebenarnya saya setuju yang itu. Kemudian saya cek dengan peraturan pembangunan tepi sungai. Memang ada satu kehendak, satu requirement lah untuk river fronting. Cuma saya ingat sekarang ni ada contohnya di Melawati, nama tempat tu Kemensah River View. Taman baru jugalah dalam 10 tahun. Memang fronting tu adalah dia adakan taman depan sungai. Itu untuk pembangunan baru. Juga di Sungai Buloh saya dah nampak mula diwujudkan secara tata arrangement yang macam tu rupalah. Tapi bagi yang dah sedia ada macam kawasan perbandaran, Melaka is a very good example. Cuma ini kalau bangunan tu semua dah sedia ada, jadi atas PBT masing-masing lah. Di BKL ke MPAJ untuk mengadakan polisi tempatan seperti itu rupa kan. Tapi macam Melaka tu memang bagus. Saya sangat sukalah tengok dijadikan satu awareness juga tu. Itu satu awareness oleh PBT yang mendepani sungai. Jadi in fact kalau negara-negara maju, menepani sungai itu memang satu kewajipan. Kat Sydney dan sebagainya. Jadi Korea, Jepun, dia menaikkan nilai hartanah di tempat itu. Itu pun satu bagus juga, satu perkara yang bagus, boleh menarik. Jadi untuk pembangunan baru, saya ingat tak ada isu pun, dah ada polisi demikian. Cuma yang sedia ada. Itu macam mana itu terpulang pada PBT lah. Kita boleh engage saja diorang dengan diorang. Syaratnya sungai tu mesti bersih dulu. Mesti bersih, indah, nampak menarik. Baru nilai tu. Dia kena kawal juga apa tu pencemaran exhaust. Punca pencemaran tu kena tahu dekat mana tentakel tu dulu, insya-Allah kita dapat sungai yang bersih. Okey, doktor, JPS ada buat projek program ramalan dan amaran banjir, dan saya tertarik kerana saya diapkan ada juga CEPA, tapi saya nak fokus tentang elemen komunikasi. Elemen komunikasi yang adalah CEPA yang telah diaplikasikan kepada PRAP lah, program ramalan amaran banjir. Jadi macam mana adakah program komunikasi dengan komuniti dapat membantu program ramalan dan amaran banjir itu sendiri? Terima kasih Datuk. Yang mengenai program komuniti di dalam program PRAP tu, dia memang sebenarnya dalam JPS, SEPA yang pertama di antara yang kita perkenalkan SEPA ni untuk program ramalan banjir yang kita melibatkan komuniti. Kerana ramalan banjir tu memang kita membelanjakan peruntukan yang besar untuk membuat ramalan banjir untuk komuniti juga, supaya mereka siap siaga untuk persiapan banjir tersebut. So apa yang kita buat? Kita ada 4 kumpulan sasaran. Salah satunya komuniti. Bila komuniti tu, kita pergi jumpa ketua kampung. Pergi jumpa dekat pejabat daerah. Dan kita melalui pejabat daerah, kita akan tahu ketua kampung. Dan dekat ketua kampung tu, kita menceritakan apa yang JPS buat. Bagaimana mereka perlu bertindak sekiranya berlaku banjir, dan juga kita macam ada siren amaran banjir, kira kita menerapkan nilai kepunyaan siren kepada komuniti tersebut. Dan kita ada tubuhkan lagi satu rakan karib. Karib adalah
kempen untuk amaran dan informasi banjir. Kempen ini yang memang sesiapa yang kita telah ada buat engagement, penglibatan dengan mereka, kita akan beri pengiktirafan kepada mereka. So itu sebagai macam dia punya penghargaan kepada komuniti. So kita telah mulakan di Kelantan, Terengganu, dan sekarang kita sedang laksanakan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan juga Kuala Lumpur. So aktiviti ni memang sentiasa kita adakan. Selain daripada amaran banjir, kita serapkan semua fungsi-fungsi JPS yang bersesuaian lah. Kalau kita libat dengan siren amaran banjir, tu dekat tepi sungai, kita memberi kesedaran equality air juga dekat situ supaya mereka menjaga air. Sebab kadang-kadang dekat kawasan bandar, banjir itu berlaku bukan hanya disebabkan hujan memang lebat, tetapi longkang tersumbat. Sungai itu tersumbat disebabkan sampah. Itu yang perlukan kesedaran daripada masyarakat agar mereka jaga kebersihan untuk elakkan masalah kepada tempat mereka itu sendiri. Tuan Haji Mansur, saya nak tanya, setuju atau tidak? Kalau saya katakan rakyat hanya menghargai air apabila berlaku gangguan bekalan air, apabila musim kemarau, masa itulah baru dia menghargai air. Setuju atau tidak statement tu? Okay, betul lah tu. Dia, kita nak bandingkan tarif air je lah. Kan? Air kita ni murah. Jadi murah tu, bila murah tu kita take for granted lah kan. Ambil sambil lewa lah pentingnya. Kalau bandingkan dengan utility lain, just bagi some numbers lah ya. Air ni mungkin kita bayar dalam RM20, RM30 sebulan bagi setiap satu rumah. Tapi belanja untuk telefon 5 orang, katalah RM100 dah RM500. Kalau yang elektrik pun dalam RM500, ada yang RM1,000. Kalau yang pasang aircon tu kan, banyak pakai. Kemudian petrol. Kalau orang ada motosikal, dia belanja antara RM50 to RM100 sebulan. Kalau ada kereta, dia belanja berapa? Maybe RM400 to RM800 sebulan kan, ikut jarak dia lah. Kalau lembah Kelang ni mungkin RM800-700. Tapi air bayar RM20 sebulan. Jadi satu, dia sikap mengguna dengan bebas lah. Tak ada fikir nak kawal, nak jimat. Jadi air bila murah, dia ada isu tentang membina infrastruktur baru. Ataupun kehilangan air itu tak dititik beratkan. Sebab atau kalau nak buat pun program nak mengawal NRW, non-revenue water tu, jadi kos dia mahal. Tapi harganya murah, jadi tak sepadan lah. Itu isu dalam tarif air yang agak rendah lah, sangat rendah. In fact, probably the lowest among the lowest in the world lah. Jadi itu satu perkara. Dan kalau kita bandingkan isu tu dengan penggunaan air, buat masa ni, purata penggunaan seorang individu dalam 230 liter sehari. Seorang sehari. Dalam perkiraan kita secara orang kata ballpark, kita allocate 1 meter padu air sehari untuk satu rumah. Satu rumah 5 orang. So satu orang tu on the average patut 200. So we have exceeded by 10% or 15%. Sedangkan kerajaan dah bagi satu target dalam 180 liter per seorang sehari. Maknanya memang jurang tu besar tu, dalam 50 liter tu. Jadi kita ni di separuh negeri memang ada kekurangan sumber air sebenarnya. Dia bukan kurang hujan, kurang manage water resource. Air, betul. Maknanya dia tak ada tempat simpanan. Memanglah air banjir tu banyak kan, sampai banjir kan. Tapi nak simpan tu dia perlukan modal. Yeah. Dam, dulu kita bina dam lah di hulu sungai kan. Tapi dam ni tak berapa digalakkan sekarang ni, polisi kerajaan. Jadi ditekankan ORS, off river storage. Macam di Selangor banyak lebih pada downstream lah. Downstream. Jadi di situ you boleh takung banyak air. Tapi nak kenalah buat buat kolam-kolam tu. Itu jadi kosnya tinggi tu. Berbilion juga tu nak buat takungan air ni. Jadi itulah
nak mengadakan sumber air yang yang boleh di manage tu modal, maka kat situ kita ada isu lah sikit ya tentang kesedaran tentang pentingnya air supaya dapat dijimatkan dan kurang memberi tekanan kepada membina sistem sumber air yang baru yang bernilai berbilion yang tak terbayar jugalah kadang tu ya. Jadi susah nak mengadakan peruntukan sebesar-besar itulah. Okey, kita dah sampai ke penghujung sesi, tapi sebelum kita menutup tirai saya nak tanya kedua ahli panel tentang visi sungai pada masa hadapan. Dengan termasuk dalam penglibatan komuniti lah. So, Doktor, harapan pada sungai masa depan? Harapan saya kepada sungai untuk generasi untuk mesra air ni, masyarakat ataupun generasi itu perlu menghargai ataupun menjiwai sungai itu sendiri. Macam saya cakap tadi, kenapa kita masa sungai kita masa tercemar kerana tak ada jiwa. So harapan saya kita semua menjiwai sungai tersebut kerana sungai adalah hak milik rakyat Malaysia. Kalau saya boleh tambah mungkin kelestarian tu, sustainability tu penting. Ya, untuk sustainkan sumber air negara kita lah. Itu yang penting lah. Tuan Haji, your vision on sungai? Ya, dari segi NGO kami lah. Kami dah bergerak 8 tahun begitu. Dan kami buat, sebahagian daripada kami buat aktiviti mingguan setiap Sabtu berterusan. Itu yang dianjurkan lah dalam kita punya keputusan NGO kita. Dan kita akan terus mengembangkan program kita. Memanglah kita tak ada kuasa. Tapi kita baru-baru ni ada beberapa pihak nak wujudkan Friends of Rivers di tempat masing-masing. Di Shah Alam, ya. Di PJ pun ada. Jadi asalkan ada sungai ke parit ke berdekatan, baru ni AU4 di Lembah Keramat tu dia dah wujudkan satu grup. Jadi kita memang support orang dan kita bagi bimbingan macam mana nak kendalikan program tu. Jadi maknanya Datuk, kita kadang-kadang kami seorang-seorang je pergi. Bukanlah. Kadang-kadang tu 300 orang. Jadi dia memang tak tentu. Jadi yang melawat itu sudah minggu ke berapa? Oh, dah 300 lebih lah kalau tak silap. 300. Itu berterusan tu semenjak kami mula 300, tu. Masa COVID pun kita buat. I salute you, Tuan Haji. Baik. Okey, kita telah membincangkan generasi mesra air dan kenapa kita juga libatkan sungai kerana 90% sumber air itu datangnya daripada sungai. Kenapa kita libatkan tadi disebut oleh Dr. Salwa tentang program ramalan dan amaran banjir, kerana itu pun air. Sumber air itu. Bila sumber air berlebihan berlakunya banjir dan tugasnya agak mencabar untuk meramal tentang banjir. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua ahli panel kita. Ini Dr. Salwa, Timbalan Pengarah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara JPS Malaysia, dan Tuan Haji Mansur. Saya suka Tuan Haji Mansur sebagai aktivis lah, aktivis komuniti sungai, dan saya ucapkan syabas di atas usaha yang telah dijalankan selama ini dah bertahun-tahun dan semoga dapat diteruskan. Itu harapan saya sendiri pun, saya berharapkan program itu dapat diteruskan. Semoga masa depan kita lebih cerah dengan adanya satu generasi mesra air, lebih dekat dengan air, sungai lah, bila kita sebut air, sungai dan sebagai sumber tu, termasuk kolam-kolam takungan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan insyaAllah ada masa kita berjumpa lagi pada siri akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih.